3 jenis simpanan capai kebebasan kewangan. Ramai orang tak mampu capai kebebasan kewangan bukan sebab mereka tak cukup kerja keras, tapi sebab mereka tak tahu nak simpan apa yang betul. Kalau suka tips, saya cepat komen suka dan tekan love, save, share supaya kawan pun dapat manfaat. Nak niaga bersama Sean, klik link dalam bio atau klik learn more. Nak hidup senang, kena belajar 3 benda. 1. Simpanan duit. Jangan sekadar kerja untuk gaji. Kerja dengan tujuan. Belajar cara urus duit, faham aliran kewangan and jangan bazir tanpa hala tuju. 2. Simpanan pengalaman. Jangan kerja sekadar ikut arahan. Perhati cara bos urus bisnes, cara mereka buat keputusan, bagaimana mereka bangunkan pasukan. Semua ini bakal jadi modal utama bila nak mula bisnes sendiri. 3. Simpanan networking, kenalan yang betul. Hubungan baik dengan orang lain boleh buka lebih banyak peluang daripada apa yang kita sangka. Jangan tunggu susah baru nak jaga hubungan. Sentiasa ada memberi, walaupun dengan perkara kecil. Jangan kerja sekadar untuk cukup bulan. Kalau kerja hanya untuk gaji, hidup kita akan jadi kitaran yang sama tahun demi tahun. Kerja dengan mindset belajar dan berkembang, barulah boleh keluar dari perangkap kewangan masa tak menunggu sesiapa. Bersama kami iaitu orang yang faham strategi kewangan and networking lebih awal. Kami yang akan tolong anda capai kebebasan lebih awal. Nak join circle yang betul and bina aset sendiri? Tinggalkan maklumat di link dalam bio sekarang.